Amo mari tengok tanah murah dia akak dia weh. Di Golok. 80,000 setiap itu. Ada mana lagi adik akak? Di kawasan bandar ekonomi ke apa ni adik akak dia weh. Sepatut benarlah kalau pia nak mai beli, patut taruh kepada anak cucu kau ataupun kita nak buat rumah tempat kita duduk sendiri kau adik kakak, patut benar. Di sini ni dia duduk di antara mungkin Pasir Mah dengan Tersebang Sungai Golok. Ni adik kakak, suasana tanah dia ni, lihat belakang ni. 80,000 setiap itu adik kakak, mana lagi ada adik kakak di kawasan bandar semacam ni adik kakak dia weh. Noh, tengok adik kakak kereta meko duk tengah buat kerja ni. Dia duk tengah apa nama ni, utai besar, pokok-pokok kayu besar ni kan, dia duk tengah buat kerja lah ni deh. Jadi adik kakak harga ni adik kakak dia weh, tak ada kau adik ke harga tanah di dalam kawasan Sungai Golok ni ke 100,000 ke atas, 105, 108 tanah ni kau adik ke adik kakak di kawasan ni 180 setiap itu. Deh. Tapi di hari ni dia jual 80,000 kepada adik kakak dia weh. 80,000 ni cukup lekat, tak kena buat gapo, tak kena boseh, tak kena boseh. Goong kau tak ada, go becek tak ada sebab kita tak kena becek dah. Beli mak kita berasa kata kita nak tanah hak keping mana, pintu mana, kita royak dia. Dia bakal wi gerai tanah kepada kita selalu dah adik kakak dia weh. Amo dak kata berasa setuju juga tu sepitu dua. Kalau ada duit lah, lah ni modal kurang lagi. Cumanya mai kosi goyak kepada adik kakak kita lah. Takut-takut adik kakak kita berasa setuju duk cari tanah kok ni ke dak. Mari kita peta tengok jalan bersama adik kakak. Ni amuh hadap mai ke sebelah lek weng adik kakak dia dah. Lekok kanan gi ke Bandar Sungai Golok, gi ke Dang tu adik kakak, lekok kiri gi ke Big C ataupun gi ke Sungai Padi. Kita tak usah lekok kanan kiri lah adik kakak. Kita pakai gi betul selalu dah lakoh api merah gi prah gi kok ni adik kakak dia dah. Kita gi rei-rei gi pak jumpa jalan kereta api, lakoh jalan kereta api. Gi betul tak usah lekok kiri kanan ya ada cabai pak sini. Gi betul lagi adik kakak dia weh, gi lagi dah, gi lagi. Nak siapa dah ni kalau betul jalan putus, gi lekok kanan, lekok kiri sikit je adik kakak dia weh. Jadi tak jauh sangat lah adik kakak siapa dah ni. Jalan besar situ tu dah. Masuk jalan sini selalu dah. Suk jalan sini pak. Ni jalan suk dia. Patut kita nak mai sambung jalan sini sikit lagi ni. Sambung jalan sini masuk gi dalam tu. Masuk dalam tu kapung, buat kapung lah sikit lagi ni. Oh, patut benar adik kakak. Walaupun dia duduk di sebelah lek Pasir Mah, tapi peringai dengan Sungai Golok. Sebelah lek ni Sungai Golok ni. Tara lah adik kakak dia weh. Kawasan ni kira kata sebelah lek Golok lah. Kalau sebut Pasir Mah tu dia tak kenal mana. Sebut atas Golok. Mai mana? Mai Golok. Hak ni jalan pula ni. Oh, jadi sini ni boleh buat satu kampung. Kalau kira boleh buat satu kampung sini. Kalau pia duk cari tanah, tak kena duk ragu-ragu. Tak kena mikir banyak. Pada duit duk saja taruh bawah lemek, bawah bata tu gak beli tanah. Harga dia kau naik semata adik kakak. Beli tanah ni tak rugi. Garanti 100 berjuta% sekali adik kakak kata beli tanah tak rugi. Beli 80,000 tahun ni, tahun depan harga menekak tentu. Beli dah. Pia setuju nak tanah ni, berhubung mengikut nombor telefon di bawah ni selalu dah.